Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So hari ni aku nak bawa kau satu kedai dessert yang viral kat Kelantan, Cake Bakes. So kalau dekat Selangor kita ada Suka Dessert, dekat Kelantan kita ada Cake Bakes. Kau tengok menu-menu dia. Basically dia jual all the desserts yang orang kata chocolate base ataupun basically dessert potong kaki lah. Sama macam Suka Dessert lah. So hari ni aku akan beli beberapa lah produk dia. Kau nak beli semua mampus kena potong kaki lah jawabnya. Okay, so first aku beli cake in a bowl dia. Macam pernah dengar kan. Lepas tu yang ni cheese coat Oreo. Yang tu the famous tiramisu. Sekarang kan demam tiramisu, so kita kena beli tiramisu lah. Ini crepe chocolate and itu mini pancake. So jom kita try. Let's go. So first aku nak try dia punya cheese coat Oreo dulu. So cheese coat dia ada beberapa flavors lah. Yang aku ambil ni cheese coat Oreo, tapi ada juga cheese coat red velvet lah, cheese coat Nestum lah, macam-macam lah. Basically taburan kat atas dia tu lah yang differs. So ini cheese coat Oreo tu I would say sedap gila guys. Aku tak pernah makan cheese coat yang rasa sedap macam ni. Aku tak tahu macam mana nak explain. Okay, crumbles Oreo dia tu memang menambah tekstur cheese coat tu. Biskut yang digunakan dalam cheese coat tu dia macam ada tekstur tapi lembut. So benda tu easy to eat lah. Tapi yang membuatkan dia rasa sedap tu aku rasa maybe dia punya cheese yang dipakai ke apa, tapi memang sedap gila rasa dia. Dia rasa lemak-lemak manis gitu. So itu antara aku akan bagi rating tinggi ke cheese coat dia tu. Okay, next aku akan try dia punya cake in a bowl. Nampak memang sedap gila. Nampak very chocolatey, very creamy, very milky, very semua very lah. Kau tengok memang gila-gila weh. So my first bite and what I would say about cake in a bowl ni adalah gila. Rasa aku boleh rasa coklat yang dipakai tu coklat premium, and cake dia pun bukan cake murah lah. Basically cake dia tu ada volume. Bukan cake yang sponge cake ke apa. Cake dia tu pun rasa sedap, rasa cake coklat yang very premium dan ada volume. So okay macam ni lah. Kalau korang nak imagine macam ni. Korang cairkan satu bar coklat dan korang siram ke atas Twiggies. Kalau korang pernah makan Twiggies kan, macam tu lah rasa dia. Tapi memang boleh kata potong kaki habis lah. Cake in a bowl ni memang gila-gila potong kaki lah. Disebabkan the thickness of the chocolate and the cake itself. Memang kau. And the moment of truth, kita nak try tiramisu. Okay, dalam kehangatan, keviralan tiramisu ni, of course kita tak boleh lepaskan peluang untuk try tiramisu daripada Cake Bakes. So kalau tengok tekstur very pekat. Okay, dia punya cream tu agak banyak sebenarnya. Okay, so first bite and I would say rasa dia aku boleh kata macam balance. Balance. Dia tak manis sangat, dia tak pahit sangat, right in the middle. Okay, so basically serbuk kopi ataupun serbuk tiramisu yang dia letak kat atas tu bagi that orang kata bitter flavour lah kan. Rasa pahit-pahit kopi tu kan. Cream dia pula bagi that orang kata rasa lemak-lemak tu. Cuma maybe kalau aku yang boleh komen, dia punya lady finger yang dia pakai tu macam agak, aku tak tahu, maybe lemau, maybe aku tak pasti sebab dia macam dia airy tapi dia kering. Tapi ini mungkin disebabkan sebab yang aku order ni dia baru je buat terus dapat kat aku. So mungkin lady finger tu tak sempat nak serap all the flavours daripada ramuan-ramuan ataupun bahan-bahan yang dia letakkan dekat atas lah. So that's why lady finger tu dia macam kering sikit. So kalau lady finger tu dia macam basah sikit, dah soaked in the flavour, baru ngam lagi lah. Okay guys, so untuk Cake Bakes dia definitely aku rasa way past Suka Dessert kot. Mungkin in terms of pricing lah. Okay, kalau dia tak sepas Suka Dessert pun, dia at least sama level lah dengan Suka Dessert. I would say like that lah. And aku rasa memang sesuai lah bagi title Suka Dessert Kelantan untuk Cake Bakes. Saya rasa macam tu lah. Sebab Suka Dessert dia punya orang kata standard tu memang tinggi. And kalau kau tengok aku punya review untuk Suka Dessert pun memang aku tak tahu aku dah post belum. Aku rasa tak post lagi. Tapi maksudnya aku bagi rating untuk Suka Dessert tu, aku tak ingat, maybe 9 ataupun 9.8/10. Memang tinggi lah. Sebab aku sangat-sangat puas hati dengan Suka Dessert. Sebab dia worth the price. Walaupun harga dia tak adalah murah, tapi setiap produk dessert dia tu worth the price. Tapi berlainan dengan Cake Bakes ni, dia bukan worth the price tapi affordable. I would say affordable. I mean like, okay, bandingkan aku saja nak bandingkan sebab nama hidangan tu sama. Okay, Cake in a bowl. Cake in a bowl
suka dessert, harga dia 30 lebih, tak silap aku. 35 ke berapa? Ke dekat 40, kita ingat. 38. Tak tahulah, tapi around that range lah, dalam 30 ke 40. While dekat Chick Bakes, harga dia RM29.99, RM30 lah basically. So murah guys. And rasa dia still premium, size dia still besar. Aku rasa lebih kurang je kot dengan yang suka dessert punya. So memang dia bukan sangat worth the price, tapi affordable. Affordable tapi kau dapat kau still dapat benda yang premium sama macam suka dessert. So I would say Chick Bakes ni definitely surpass, in my opinion, surpass suka dessert lah. Sebab dia dah menang in terms of pricing. Sebab in terms of rasa, dia punya apa ni, premium dia sama. Okay, rasa dia pun sedap, sama kat macam suka dessert sedap. Tapi suka dessert kalah dekat harga, I would say. Sebab harga dia memanglah yang aku beli semalam tu, dalam 3 produk tu pun dah, kan ada macam ada 6 kan atas meja yang aku tunjuk dalam video ni. Tapi 3 tu dekat RM60. Tapi kau tengok lah produk apa yang aku beli kan, macam tiramisu apa semua kan. So berbaloi. So I would say it's a success. And aku sangat-sangat suka Chick Bakes ni, sama macam suka dessert. Tapi maybe in my opinion, orang yang tak ada sweet tooth macam aku, ataupun orang yang memang sangat-sangat tak suka manis, akan rate rendah gila lah kedai ni. Tapi kalau kau tak suka makan dessert, kau tak suka benda manis, kau takkan datang kedai macam ni sebenarnya. Macam tu lah. So kalau kau datang, memanglah kau akan bagi rate rendah sebab kau tak suka benda manis. Janganlah datang kedai ni. Macam tu lah. Tapi I would say, untuk sweet tooth macam aku, untuk orang yang suka dessert macam aku, I would give a rating of 9.9 out of 10 untuk Chick Bakes. Okay, kenapa aku tak bagi 10? Sebab masa tiramisu tu ada macam slack sikit kan. Kalau itu dah perfect, aku rasa memang 10 out of 10 lah untuk Chick Bakes. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.